RM100,000 dalam tangan. Nampak macam banyak kan? Tapi tuan-puan tahu tak? Kalau duit tersebut kita terus simpan dalam akaun bank, nilai RM100,000 itu makin lama makin susut dimakan oleh inflasi. Bayangkan 10 tahun akan datang dengan RM100,000, apa sangat yang kita boleh beli? Kita semua tahu harga emas makin lama makin naik. Kos kesihatan makin naik. Barang dapur pun tak sama macam dulu-dulu. Duit nampak banyak tapi hakikatnya makin mengecil nilai tu. Sebab itu ramai sangat orang yang bijak, mereka mula alihkan sebahagian simpanan mereka ke dalam bentuk emas fizikal macam dekat tangan saya ni. Emas ni tak boleh dicetak dan tak boleh dimanipulasikan macam duit. Sejak ribuan tahun, emas terbukti kekal jadi penyimpan nilai yang terbaik. Kalau tuan-puan ada RM100,000 sebagai tabung persaraan, sebenarnya emas adalah pilihan yang paling selamat. Menariknya, tuan-puan sebenarnya boleh pilih saiz emas yang tuan-puan nak. Sebagai contoh, emas yang bersaiz kecil seperti 1 dinar, 5 gram, 10 gram. Kecil tapi fleksibel. Kalau tuan-puan bersara nanti, tuan-puan boleh cairkan sikit-sikit untuk dijadikan sebagai belanja bulanan. Yang kedua, emas yang bersaiz sederhana seperti 20 gram, 50 gram, 5 dinar ataupun 10 dinar. Kalau bajet persaraan tuan-puan adalah sederhana, maka tuan-puan boleh cairkan setiap 2 hingga 3 bulan sekali. Yang ketiga, emas yang bersaiz besar seperti 100 gram, 250 gram ataupun 1 kilogram emas sebenarnya sangat sesuai kalau tuan-puan nak maksimumkan keuntungan bagi jangka masa panjang. Simpan emas besar-besar, pegang sahaja lama-lama. Nanti bila mana tuan-puan nak bersara, tuan-puan boleh cair ikut keperluan. Jadi bagi tuan-puan yang mungkin pada hari ini nak saya bantu alihkan RM100,000 ke dalam bentuk emas, maka jangan tangguh lagi. Boleh terus klik link bio ataupun terus rujuk pin di video TikTok saya cara untuk bermula. Saya akan guide tuan-puan dalam simpanan emas dengan public gold.